Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita dalam program membincangkan tentang hukum-hukum tajwid yang perlu kita patuhi yang terdapat di dalam juzuk yang ke-12 surah yang ke-12 surah Yusuf, iaitu ayat yang ke-24, iaitu sambungan daripada cerita kisah ataupun kisah Nabi Yusuf AS. Ya, untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya ini, dan saya berada di depan papan putih tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang perlu kita patuhi semasa kita membaca ayat tersebut. Kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalimah yang pertama yang kita jumpa ialah walaqad. Perhatikan waw alif wa, lam alif la, khaf alif dal. Kenapa kita sambung dengan khaf alif dengan dal? Kerana dal itu sukun dan dal itu adalah huruf khalkhalah. Kemudian dia berada di hujung kalimah. Kalau kita sebut walaqad, mana bunyinya kubra. Tetapi bila kita menyambung dengan kalimah berikutnya hammat, maka walaqad hammat, dia menurun bunyinya tetapi tidak sampai ke taraf sugra, dan juga dia tidak terus dengan kubranya. Maka dia berada di pertengahan antara kubra dengan sugra, dipanggil qalqalah mutawassitah. Apa maksud qalqalah? Lantunan bunyi suara itu, lantunan suara itu. Misalnya perhatikan walaqad, bunyi itu walaqad, walaqad hammat bih. Baik. Ha alif mim bertasydid. Maka kita akan baca mim bila bertasydid, kita baca 2 harakat. Ya. Bila kita baca cuba bunyi ha dengan mim. Ha dan mim pula. Terus pada mim. Panjang kan? Nampak dengung. Sebab itu bila kita baca hammat, dia itu dengan wajibul gunan, dengung 2 harakat. Itu ada dapat hukum yang perlu kita patuhi. Mim alif ta mat, ta itu hamas, mati dia, mat, dan ba ya bi. Dan kalau kita wakaf, kita berhenti, walaupun aulanya wasal, anda kita berhenti, kita akan baca bi, sukunkan ha tu, buang baris dia, ba ya ha bi. Tetapi oleh kerana aulanya wasal, kita baca dengan wasal dengan mat silah qasirah, kerana ha dan mim berada antara huruf ba yang berbaris dengan waw yang berbaris. Dan ada terdapat huruf ya di sana, di dalam Lisan Osmani. Maka kita baca dengan 2 harakat, dengan mat 2 harakat, namanya mat silah qasirah. Saya baca, cuba bacakan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Baik. Selepas itu kita dah sambung waw alif wa ha alif mim bertasydid. Lagi sekali kita jumpa mim bertasydid, wajib didengungkan dengan dengung 2 harakat. Wa hamma biha, ba ya biha alif, ada alif dengan hukum mat asli 2 harakat. Lam alif la bertemu dengan waw yang sukun lau bunyinya. Jadi perhatikan waw itu huruf mat, tetapi tak boleh baca dengan mat. Kerana apa? Kerana sebelumnya terdapat huruf baris alif. Kalau nak baca dengan mat, iaitu 2 harakat, kan mesti dia berbaris ya. Baris waw. Baris waw, bukan ya. Baris waw. Jadi maknanya waw akan bersifat lin kalau terdapat huruf berbaris alif. Kalau melainkan baris waw, baru dia bersifat mat. Bersifat lin, bacaan lin pada lau, dan lam alif la, ada alif sepanjang alif huruf mat. Kenapa ada gelombang? Kerana bila kita baca wasal, dia bertemu dengan hamzah. Kalau kita wakaf, tak ada. Ini semua tak ada, gelombang ni pun tak ada. Dia baca dengan 2 harakat sahaja, atau contoh. Baik, bila dia menyambung, baru datang bacaan panjang lebih daripada kadar mat asli, iaitu 4 hingga 5 harakat. Hukumnya mat jaiz munfasil. Munfasil apa maksudnya? Bila kita wasal, baru kita bertemu dengan hamzah. Mana bertemu secara berasingan. Okey. Hamzah alif nun, nun sakinah bertemu dengan ra huruf idgham, tapi dia huruf idgham hamzah pada nun, terus nun disukunkan tanpa dengung. Ar dengan takrib bunyi sifat ra tu. Ar
Ra'a. Ra'a. Hamzah alif, ada alif. Mak asli bacaannya. Tak. Oleh kerana dia berkaitan dengan hamzah yang mendahului huruf alif, huruf mad itu, dia macam mad badal. Oleh kerana dia bukan di permulaan kalimah, di hujung kalimah dia baca mad sabih bi badal dengan 2 harakat juga. Jadi kalau kita baca ar-ra'a burhan, bawa ra-bur dengan tebal bunyinya, kerana sebelum ra yang sukun terdapat huruf berbaris waw. Ha alif, ha ada alif, masih 2 harakat, nun alif na. Burhana rabbih. Okey. Kalau kita berhenti ini, wakaf jaiz jim ini. Sana bukan wakaf hasan. Dia aulanya wasal. Wakaf jaiz ni harus, boleh berhenti, boleh wasal. Jadi kalau kita wasal, kita baca dengan maksilah qasirah. Kalau kita berhenti, kita baca rabbih. Sukunkan saja ha. Dan bila baca maksilah qasirah, kita baca 2 harakat. Kenapa? Kerana ha berada antara huruf ba yang berbaris dan kaf yang berbaris. Jadi rabbi kazalik. Kaf ada ka, ni kaf amat sifatnya bukan khaf. Bukan khaf ini. Ni kaf, depan dia aja. Malasnya. Tapi yang ni terangkat pangkal lidah wala qada. Yang ni tidak kaf, alif ka, za alif za, ada alif, lam ya li, kaf alif ka, wa kazalika linasrif. Lam yali, nun alif sad, nas dengan tebal bunyinya, nas, huruf sad itu huruf isti'la. Raya nipis, fa alif fa. Linasrifa, baik, an alif, ain alif nun an, bertemu dengan nun sakinah, bertemu dengan huruf halqiyah, iza halqikan bacaan an, jangan panjang. Kalau panjang dia akan berdengung. An hus, ha waw sim, idgham samsikan waw itu kepada huruf sin. Ha waw sin hus su. Kalau berhenti, mana kita baca 6 harakat. Tapi kalau kita wasal, an husu awal fahsya. Mana kita bila wasal kita baca 4 atau 5 harakat. Kalau berhenti 6. Jadi saya bila sambung tadi sini saya baca 4 atau 5. Bila saya berhenti kat sini saya baca 6. Kerana jim adalah harus wakaf. Jadi kalau wakaf kita baca dengan mat wajib mutasil. Sini pun mat wajib mutasil 4 atau 5 harakat ketika wasal. Kemudian waw alif bertemu dengan alif lam kamariyah. Iza kamari kan dia. Pada waw dibaca iza pada lam. Waw alif lam wal. Fah. Fa alif ha dengan ha yang pedas tu. Fah. Shin alif sya. Iaitu ada alif. Bertemu dengan hamzah dan satu kalimah. Sama juga dengan sin satu kalimah. Jadi bacaan ni kalau wakaf kita baca dengan mat wajib mutasil dengan 6 harakat. Kalau wasal kita baca 4 atau 5 harakat. Wal fahsya'a innahu. Itu baca 4 atau 5 harakat lah. Wal fahsya'a innahu. Hamzah ya nun dengan wajibul gunnah. Ada nun bertasydid. Alif nun alif na hawahu. Ha pun sama juga berada di antara 2 huruf yang berbaris ha damir itu. Maka dibaca dengan maksilah qasirah dengan 2 harakat. Kemudian mim ya nun sakinah. Nampak? Nun sakinah ada tanda sukun pula. Itu menunjukkan dibaca dengan izhar. Kenapa dibaca izhar? Kerana dia bertemu dengan huruf halqiyah. Sebab dibaca izhar halqi. Min jangan panjang, jangan dengung. Aibah, ain ya ain dengan sifat tawasul ain itu. Kemudian ba alif ba ada alif ma asli. Ibadina, kalau berhenti 2 harakat, bila menyambung buang alif itu, nun alif lam nal. Ibadinal mukhlasin, berakhir dengan nun. Ini dibaca dengan izah kamari kerana nun itu bertemu dengan alif lam kamariyah. Huruf mim adalah huruf kamariyah. Mim wa kha, mukh dengan berakhir dengan tebal, di hujung halqum sana. Lam alif la, sad ya si tebal juga. Bertemu dengan ya huruf mad nun disukunkan, dibaca dengan ma'rib disukun. 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita baca pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarik nafas panjang-panjang. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sadaqallahul Azim. Jadi saya bacakan apakah maksud ayat yang kita baca sebentar tadi. Iaitu maksud ayat dia ayat yang ke-20. Berapa ni? Ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya semalam kita dah baca berkaitan dengan Nabi Yusuf dipanggil oleh Zulaikha ke dalam biliknya dan dikunci biliknya, mengajak Yusuf melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah. Baik, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu. Memang dia bermaksud, wanita itu, isteri pada Al-Aziz itu, iaitu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun bermaksud juga, Yusuf sebagai orang lelaki, apabila nampak perempuan isteri Al-Aziz itu juga cantik orangnya, dia pun bermaksud melakukannya dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Allah, tanda dari Tuhannya. Dia Nabi, dia bila-bila bila Tuhan nak selamatkan dia seorang Nabi, dia Allah boleh turunkan wahyu kepadanya ataupun ilham kepadanya, ataupun menggerakkan hatinya supaya tidak melakukannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejaman. Kekejian, bukan kekejaman. Itu maknanya kemungkaran dan kekejian itu adalah kekejaman juga, kemungkaran tu. Baik, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi kita tak heranlah, sebab Allah dah tetapkan. Allah sendiri yang menyatakan, ini wahyu Allah yang kita baca. Dia menyatakan, dia dah tetapkan, iaitu Nabi Yusuf itu adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Yang kita tahu dia jadi seorang Nabi, kerana itu sepanggil Nabi Yusuf. Dia Allah telah melindungi dia. Dan Nabi Yusuf diberikan hikmah kebijaksanaan dalam mentafsir mimpi, serta kebijaksanaan dalam menguruskan harta benda kerajaan Mesir. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam siri berikutnya, insya-Allah.